Assalamualaikum. Alhamdulillah. Yang ini pokok tin variety Flanders. Ini yang saya tanam dalam tanah. Untuk formasi ini yang selepas pruning yang pertama. Sepatan dia agak besar sedikit. Pokok Flanders ni antara pokok yang paling awal masuk di Malaysia, yang berwarna nak cakap warna macam mana, warna brown. Buahnya lonjong, isinya merah, crunchy, lemak dan manis. Daunnya besar, cantik, buahnya sangat produktif. Jadi sangat berbala lah untuk siapa yang tanam. Siapa nak tanam, kena tanam yang ni. Okay, Purple Jordan. Ada satu lagi variety namanya Green Jordan. Itu pun adik-beradik dia juga, tapi bawah warna hijau. Sangat berbalik. Okey, Assalamualaikum.